Ni pantang nampak orang nak bagi duit dekat TNG terus scan kan. Nampak RM700 kan. Boleh claim terus buat masuk habis nombor kod. Akhir-akhir ni banyak sangat scammer ni kan, dia guna teknik phishing. Contohnya tengok ni, macam QR ni, kononnya nak bagi duit lah. Ramai sebenarnya orang kena ni sebab salah kita juga pergi scan. Dia kalau sekadar scan dapat duit tak apa, ni scan, lepas scan kita pula kena scam. Jadi aku tunjuk macam mana scammer ni buat kerja. Macam QR ni aku nampak berleluasa dah dekat media sosial, dekat Telegram lah orang duk atur kan, kononnya nak bagi duit. Jadi kita siasat sikit. Kalau macam kita scan tu jadi benda. Okey, yang ni dia suruh scan dengan Touch and Go. Jadi kita masuk Touch and Go, kita scan. Okey, masuk dekat sini. Jadi benda pertama kita nak tengok benda ni legit ataupun tak. First kali korang tengok dekat atas tu, URL dia bantuan-tng-.nt-rty.com. benda tu mengarut semua tu. Kalau apps Touch and Go, dia tak akan redirect ke website, dia akan stay dalam Touch and Go je, dia tak akan keluar ke website. Ni website ni dia ada link ni dekat atas ni, mengarut ni. So boleh tengok dekat sini dia punya interface seolah-olah ni Touch and Go lah ni, kononnya color corporate kan, warna pun dia ambil warna Touch and Go. Jadi kita tekan, kita tengok permainan dia, kita tuntut sekarang. Dapat RM737.68 kononnya lah, daripada Touch and Go reward. Itu kita tekan, lihat butiran. Ni lah, dekat sini lah benda tu akan terjadi. Macam yang ni, dia nak hack korang punya Telegram. Nampak tak di situ, dia suruh masukkan korang punya nombor Telegram. Tak apa, aku masukkan aku punya nombor yang ada Telegram lah. Lepas tu kita teruskan, kita tekan teruskan ni kan. Sinilah dia jadi kena hack tu. Dia akan hantar OTP dekat kita punya Telegram. Tengok siapa dah OTP ni. Ni nampak aku screenshot lah. So ni OTP. Katakan kita buat masuk OTP, kena hack lah kita punya Telegram. Kena take over lah. Contohnya ni aku letak kod palsu lah. Nampak? Kod OTP tidak sah, sila cuba lagi. Ni sama juga kalau aku letak nombor yang betul pun, dia akan buat gini kok. Jadi kita akan masuk nombor yang sama lah. Nombor yang sama. Ni biar dia pening tu. Letak banyak-banyak, biar banyak kerja dia, nak hack sangat. So benda ni dipanggil teknik phishing lah. Scammer pun start main benda-benda gini dah lah ni. So sangat bahaya lah. Sebab kadang-kadang Telegram ni, ada orang dia buat Telegram, dia letak dia punya data peribadi dalam tu. Dia letak username, dia letak password Facebook, password TikTok, password bank pun ada kan kadang-kadang. So sangat bahaya benda ni. Ginilah, bila kena gini naya, banyak sangat sebenarnya dekat media sosial kan. Kita nampak orang share kod-kod QR gini kan, nak bagi duit apa semua. So jangan percaya. So kalau boleh jangan scan, ataupun kalau macam orang bagi link ke nak bagi duit ke apa, jangan sesekali tekan. Alright, so sangat bahaya. Jadi kalau nak cerita bab cyber security ni, nak main internet pun takut, nak main laptop, nak main phone ni kadang-kadang rasa nak seletik ke ni dekat sini, sebab banyak sangat teknik-teknik sekarang. Jadi gitu lah, orang kena hack ni kadang-kadang sebab kita punya kecuaian sendiri juga. Kadang-kadang kita jenis nak cari software percuma, APK, apa lagi, software yang cetak opak ni lah, software yang tengok movie. Lepas tu pula nak install, kena off dulu antivirus. Lepas tu kita pun off lah antivirus. Kalau software tu betul software APK yang tak ada apa-apa backdoor tu kan, ada masalah lah. Tapi kalau macam ada sesuatu benda di top belakang apps tu, naya lah kita. Ibaratnya kita install spy dekat dalam phone kita ni. Spy tu dia boleh monitor kita punya phone, dia boleh tengok apa kita tarik, dia boleh rakam kamera kita ni. Gitulah, sangat dahsyat lah. So share video ni, bagi tahu dekat abang, kakak, mak, ayah yang kadang-kadang orang tua kadang-kadang ramai kena ni. Kalau macam budak-budak tu, yelah ramai orang kena budak-budak ni. Pantang nampak orang nak bagi duit dekat TNG terus scan kan, nampak RM700 kan, boleh claim terus buat masuk, habis nombor kod, habis hilang.